makcik-makcik. Okay, makcik-makcik diorang minat aku is through aku punya live. Oh, makcik minat kau? Makcik dek. Oi. Pasal aku yang pasal booth ni kan, makcik pun ambil gambar juga. Oi, aku yang jual baju tak pernah makcik datang ambil mat. Makcik datang weh. Tak fair lah. Baik makcik. Banyak yang tunggu rumah bertahun-tahun, lepas tu handover rumah dekat kontraktor yang murah. Tetapi ingat, cheap work equals to expensive regrets. I'm sure kita pernah dengar horror stories with cheap contractors like crooked carpentry, cheap lamination and warped flooring. So to avoid these issues, kita partner up with Interior Times. Kita tahu this is the best team to deliver you guys real work. With 15 years of experience, you can trust them with your home. No shortcuts, precise workmanship and no hidden costs. Interior Times tak buat biasa-biasa. Semua boleh customize, semua dorang plan betul-betul, bikin and deliver on time. Ini bukan shout out suka-suka. Kita sendiri turun, kita sendiri tengok hasil kerja dorang. Jujur bercakap, aku sendiri berani kasih dorang bikin rumah aku. So, kalau kau dah dapat rumah, kau dah penat tengok rumah kau macam zaman old school, this is your sign. DM Interior Times sekarang dan kod KARTEL Untuk dapatkan hood and hob ataupun king size bed frame percuma. Istanamu kita bina. Sila hubungi saudara Taufik di talian 8892 0489 untuk sebarang pertanyaan. Hoping the shit that I'm on takkan last, I'm a servant. Saya nasib tak ada orang pasal untuk korang tengok. Sekarang was the word, sekarang kita. Okay, pasal aku cakap aku suka belajar. Aku suka belajar and my type of person, aku very observant. Oh, kau observant. Aku observant and aku alert. Jadi apa yang orang cakap and aku simpan. Mana yang baik aku angkat, yang tak baik aku tepis. Jadi aku tahu ni live boleh bikin duit. Tak kira lah kau jual produk ke, kau mainkan semua through social media sekarang. Betul lah. Sekarang zaman teknologi. Betul lah. Jadi aku buka live betul-betul santai-santai je. My initial intention was untuk santai-santai. Okay. Jadi pasal aku suka berbahasa agama. Okay. Agama pasal aku dapat so far alhamdulillah bukan nak tunjuk riak ke apa Okay. Time aku di ASI 3 by time, niat aku nak belajar ngaji. Alhamdulillah aku dah khatam Al-Quran 3 kali. Alhamdulillah lah. Kira solat is very important lah. Okay. Tapi aku pun ada terlepas juga lah kan. Kalau terlepas korak saya. Kita manusia kan. Yalah. Jadi dalam live aku, usually aku talk about agama. Ni upgrade diri. Selagi belajar, I'm trying to motivate budak-budak ni lah, youngsters ke apa kan. Okay, faham. And macam aku cakap tadi, the third one is PK Entertainment. Pasal orang-orang ni, audience semua and viewers, orang suka tengok benda-benda kita macam ni. Macam macam kelakar-kelakar. Betul. So the part, okay, ni aku just transparent lah. Nak bikin duit through life is through gift. Betul. Orang kasih gift and itu gift is all money. Betul. Tapi bukan aku minta, ini orang yang kasih. Betul lah. Bukan aku tolong please lah kasih aku gift. No. Okay. No. Yes. Okay, Habib, part mana yang tiba kau berjadi viral ni? Okay, so tadi kau dah explain kau buat ni semua motivation, agama semua, alhamdulillah bagus lah, for the good. And then entertainment part ni, bila pada aku the entertainment part masuk ni bila kau dah jadi viral. Sekarang kau punya views pun kira dah melonjak tinggi apa. Macam mana boleh tu trend pami tu boleh keluar ni, macam mana? Itu masalahnya. Okay, viewers is just a viewers. Macam aku punya type. Okay, banyak orang kebanyakan orang nasihat aku buat bodoh ni, komen buat bodoh. For me is no. Pendirian aku, I appreciate every of my viewers. So I will try my best untuk baca every of my viewer may comment. And kalau diorang bawa meripik pun aku layan juga, pasal aku meripik meraban juga. Betul lah. Jadi macam aku cakap, I appreciate every of my viewers. Tapi viewers ni ada dua, supporters dengan haters. Betul. Ada setakat CCTV, ada yang apa tau, dua muka. Betul. Masuk, Assalamualaikum Abang Khalifah, belakang aku kira apa tau, lancawi lah senang cakap lah. Ini ketek-ketek lah. Ketek-ketek tak apa. There's an account, aku tak nak petik nama lah. Yang tahu-tahu lah. Kebanyakan orang pun dah tahu lah kan. Ini account memang busuk punya account. Okay, faham. Dorang punya tak tahulah apa, dorang tak ada kerja ke apa. Sebelum aku kena dah banyak orang kena. Ni fake account ke orang betul?
Dia kira dia pakai ni account, muka dia tak ada, dia takkan keluar muka me. Okay. Okay. Oh, okay, faham. Jadi Syam dia- Rahman Jangan sembarang suit lah. Gurau dia. Pasal dia tak ada aku muka, tahu, dia ada dia ada. wolf dia. Sorry. Okay. Okay. Okay, jadi dia semua takkan keluar muka me. Hmm. Jadi diorang punya apa tahu objektif apa tahu nak viralkan orang yang tengah nak naik terus social media. Okay. Oh ni yang screen record live kau Screen record. Dia screen record habis dia post kan. Okay, aku dah nampak. Jadi aku kena first time aku kena viral tau Aku kena viral rabak tau sampai muka arwah bapak aku semua keluar. Tu yang sialah. tu kau cerita dalam live. Aku dah tengok dia main live, dia cerita. Orang ni kurang ajar rabak pakai je. pakai fake account kan. Pakai nama first dia pakai nama arwah bapak aku. Pasal aku punya profile TikTok VTT kan. Ada kan aku pergi kubur kan. Ya. Kubur datang terang nama arwah Yalah. bapak aku gambar aku ada certain video ada muka aku dengan muka arwah bapak aku. Ada orang petik Dia ambil lah. ambil sebagai profile picture Okay. nama arwah bapak aku. Mat, Kurang sorry. ajar Syul. Itu dah kurang ajar. Tapi Mat, sorry, aku nak celah sikit. Ni aku nak tanya kau, like macam adakah orang yang buat benda tu macam kenal kau? Kau ada rasa tak feeling macam kira aku kenal Mat ni? Pasal aku cakap the thing dalam live aku korang jangan terperanjat jangan terperanjat. Ini benda yang terjadi ni kan, ada orang jauh, ada orang terdekat. Betul. Aku tahu siapa. Pasal terus terang cakap bukan nak tunjuk riak. Informer aku ramai. Nanti aku tengah buka live ni, nanti kejap Zak masuk. Sampai Zak teknik sampai. Busy. Okay. Busy. So kita nak touch on ni yang pasal tadi ni, macam mana boleh viral ni, joget-joget ni, macam mana boleh start jadi trend ni. Jadi siapa yang peminat aku macam makcik-makcik. Makcik-makcik diorang minat aku is through aku punya live. Oh, makcik minat kau. Makcik dek. Oi. Pasal aku yang pasal booth ni kan. Makcik pun ambil gambar ke. Oi, aku yang jual baju tak pernah makcik datang ambil mat. Makcik datang weh. Tak fair lah. Hai makcik. Diorang cakap aku diorang cakap dengan aku, wah cik selalu tengok ni most my live gini. Pasal live aku bahasa agama. Yes. Oh, makcik suka. Jadi the thing is apa tahu, diorang tengok macam inspired lah, macam macam tak sangka lah aku dengan tattoo gini kan. Tapi alhamdulillah pasal agama, pasal solat semua, bacaan dia semua, dia punya kira dia punya tajwid ke apa kan, dia punya tafsiran semua, alhamdulillah aku tahu. Diorang macam kira dia seronok lah, dia tengok bangga tengok kau kan. Okay. So my peminat lah. Alhamdulillah. That one is for makcik-makcik. Untuk budak Gen Z pula, they are more to dance. Oh, dance. Jadi Oi, Apa dance. nama? Pami. Dance. Pami. Yeah, pami. Itu masalahnya. The thing yang itu benda kan, betul-betul bukan joget. The real VTT. Itu Aku nampak video tu kan. yang kau Aku buat. tengah shadow boxing. Aku tengah kira apa tahu, tengah buat konten. Okay. Pasal aku Yelah. tak nama lah Yeah. kan. Ada orang Kira ada orang kacau kau lah. Indirect aku Okay. tu konten. Oh tu kau kenakan orang. Kira kawan aku dah start mengamuk. Dia cakap dia ni apa ni dok ni dia Okay. ni dah buka konten. Orang ada mata tu aku cakap, ada mata kita pandang, ada telinga kita dengar, ada mulut kita jaga, ada otak, ada akal kita fikir. Orang tahu ni korang tengah berbual pasal siapa saya, walaupun korang tak petik nama. Okay. Okay. Aku pun tak nak petik nama. Okay. Kan yang tahu-tahulah. Jadi orang suggest aku, okay, bikin konten lah kan. Bikin konten tu untuk ni lah, untuk bahankan dia balik lah kan. Oh, ni untuk peli lah. Balik Kira lah, beef. Okay. Fighting okay. Jadi aku pun kira aku pakai idea gini shadow kan. boxing Tapi cara kelakar Yelah. okay, aku suka macam kira nak bahankan apa. Ya. Oh. Tapi dah shadow itu kaki tu kan yang viral tu itu kaki. Yes. Kan itu kira tengah trending lah kan. Lepas tu yang ni Itu trademark aku. Oh, itu trademark. Itu kan macam kan contoh lah macam Okay. ada orang aku ni okay, faham. Okay, boleh tak kau belanja satu trademark? Boleh. Boleh tapi jaga belakang Tapi tak kau nak buat dia Apa, yang- tak, yang kaki tu nanti ending. Itu ending, penutup ending. Ending, Tak yang ni ending. kat ni. Aku nak tengok yang mahal ni. Kenyit Yang ni. ni mahal. Okay. Okay, kaki dulu sak. Kaki dah kaki. Tu nanti apa? Nanti tak. Lepas dah kaki, ni yang ni. Trademark gini. Ini? Pasal banyak orang tanya aku tau kan. Ni tattoo maksud dia apa? Itu Jadi aku pedang pernah, bukan Sorry. Mana dia nombor one. One. Ni in Chicano style kan. Maksudnya number one. Oh. Tapi
thing is kita number one macam-macam. Macam-macam lah. Tak kira tak ada orang ingatkan baju ke apa. Betul. Yelah. Number one Khalifa apa kena dengan nama. Aku dah Okay. only one lah. Okay, Khalifa. Aku fan dia, aku follow. Ya. Okay, jadi ni pasal banyak orang tanya, ni apa penat, aku nak jawab penat. Pasal orang suka cakap, that ni si repeat. Macam aku pay type, aku cakap, aku appreciate every of my viewers. Betul. Jadi aku senang cakap, ni satu kali pay pukul canang lah kasi orang tahu aku pay tattoo ni nothing to be proud of, pasal ni benda haram. Betul. Ni benda aku bikin pun bukan pasal aku bangga dengan tattoo, no Aku betul-betul benci tattoo pasal aku lalai ujian kan. Yes. Jadi aku pay otak kira apa tahu Zap apa nak jadi lah. That is why aku dah start perangai balik. Okay. Terus that is why ni semua lah. Faham. Untuk aku kan, once nak bikin, takkan nak bikin repeat-repeatnya, betul lah. I want to be someone unique. Okay. Kira aku tak nak ikut-ikut orang lain. Kira ni semua kira kebanyakan orang macam Japanese art. Yes. Kan? Aku yang bukan. Aku yang more to Chicano, macam Mexican punya lah. Parah dia masuk kartel. Okay, kita try satu belanja kamera. Punya ni tak payah explain. Tak. Buat satu. Boleh. Mana kamera mana sini? Ni. Ni kamera kau ni. Yes. Depan. Trademark Gini yang kau pakai ni. Ya, bila Mos Khalifa otak mesti mau bergerak. Itu dia. Ini apa Palembang Russian tank Tak ada lah ni. Boys. Okay, bagus. Okay, so aku faham, aku retract balik. So itu dia bukan joget, dia actually shadow box. Betul-betul. Jadi aku tak tahulah, yang post pun bukan aku. Yang post pasal tu video mungkin peminat aku atau haters aku tak tahu. Pasal yang post tu bukan aku. Yang pasal dia clip itu part kan, habis dia post. Kan the crop tu benda kan. Yes. Dah jadi trending, alhamdulillah. Rezeki. Orang tu ingat nak bahankan dia, tapi end up jadi viral. Ya, ataupun fan dia tengok macam aku nak crop benda ni, aku nak post. And the thing is, orang yang kira yang the one who posted this thing, aku pun tak kenal siapa. Okay. Pasal dia pakai akaun dia, dia pakai video, only that video. Jadi aku pun tak tahu siapa, tapi mungkin ada chance peminat aku, pasal dia kira from what I can see dia tengah nak naikkan nama aku lah. Okay. That's why dia letak sini original. Okay, faham. So you see that way lah. Okay. So aku try tu. Aku punya orang suka berhusnuzon, bersangka baik. Okay, sangka baik. Bagus. Bagus lah. Tapi kalau kau jalan kat luar ni, orang ni Moz Khalifa dia boleh buat video lah gini. Kau rasa apa? Pasal kau a few months ago tak ada orang tegur kau apa, right? Maybe like mungkin yang kenal-kenal je lah. Tapi sekarang kira ramai macam ni Moz Khalifa buat trend lah, buat trend. Kau rasa apa sebenarnya? The thing, to be honest aku kalau boleh aku nak berbuat sejujur-jujurnya. Jujur. To be honest, aku tahu ni benda dah trend. Okay. Dah trend, and banyak orang apa tahu, kira peminat ke haters ke apa kan. Ini trending yang pasal joget-joget ni semua ni kan, ambil gambar kebanyakan pasal Gen Z ni. Orang nanti aku akan tanya, okay, supporters ke haters? Okay. Nanti orang cakap supporters. Okay. Jadi aku cakap, alhamdulillah, pasal aku orang candi punya. Okay, macam korang tadi tanya kan, okay, who is Moz Khalifa kan, sebelum kira before all this before the training. Okay. Aku orang very peramah. Dengan bus driver pun, walaupun aku tak kenal, bang, Assalamualaikum. Dengan budak yang bawah umur pun aku cakap bang. Betul. Jadi aku orang is very peramah, humble. Kau dengan Pobik sama duduk atas rumah, dia lembu pun dia tegur. Tak ada, sorry aku. Okay. Kita dah tahu orang dia macam ni. Ini kita kasih real yang raw lah. Boleh? Satu kali petik nama boleh? Tak ada, ragu tau. Okay, pasal yes, you receive supporters, you receive of course hate. Now kita nak tanya kau, pasal orang kata ni bila kita di atas Syam kira kita orang kenal, lagi banyak mata memandang. Kau buat salah sikit, aku mesti tembak kau, something like that. So aku dah nampak video there's kira ada masalah di TikTok lah. Tapi aku tak sebut nama Aku cuma nampak kadang orang screenshot tengok macam kau tengah bergaduh ni, apa cerita ni, berbual kat telefon apa-apa semua. Apa cerita Moz? The thing is, betul-betul tak ada kena-mengena orang. Okay. Aku tengah betul, aku dah mengamuk pasal apa? Dah mengamuk pasal ni benda ni yang aku cakap kau ni kau yang suka viralkan orang ni. This thing is ni budak ni kurang ajar. Dia dengan The Pack Clan.
Okay, dia host. Dia host, okay. Orang fitnah orang. Orang yang dah meninggal, yang tak ada kena mengena orang tau Yang tak ada kena mengena orang. Kawan aku. Banyak. Diorang suka viralkan, kira bahankan, fitnah. And this is cyber bully. Aku orang, aku paling tak suka bully. Okay. Jadi, untuk aku, I need to stop this thing. Banyak orang cakap buat bodoh. No, for me, ada orang sampai tujuan diri je tau. Dia bully. Aku Alhamdulillah, aku lelaki ni. Aku lelaki, aku anak jantan, hati aku keras. Ni benda untuk aku tak ada apa-apa. Kena aku tak ada apa-apa. Lagi aku suka. Korang berbual aku, nama aku cepat naik. Okay. Pahala aku dapat. Aku suka bersangka baik. Betul lah. Tapi untuk orang lain ni, contoh perempuan, diorang sampai semangat tak kuat. Kenalah diorang tengah depression ke apa kan. Sekali kena viral macam. Ada sampai tujuan diri. So I need to stop this thing. For me lah, as my part lah. Sorry tu celah. Ni kira to conclude benda ni. Kira actually kau dengan sesiapa saja yang kita nampak di video tak ada hal. Cuma orang ketik. Itu yang jadi hal. Lemak kesian pula Tak lah. Tapi macam aku cakap kita berani kena benar. Okay. Betul lah. Macam aku sorry aku aku tanya tu benda ni. Banyak boleh. Contoh kalau aku in a haters punya kasut sekarang ni aku duduk kan. Kau tak rasa macam some of comment live tu kau over? Kau macam terover sikit. Kadang kau nak sampaikan contoh agama kau baca ayat ke apa kan. Kau rasa kau tu macam terover. Kadang orang tengok macam apa saja ni kau nak baca-baca. Habis kadang kau semayang kau ambil video ke something like that. Contoh. Okay. To be honest, macam aku cakap, ni terpulang pada pendapat masing-masing. Aku pun tak boleh halang orang punya mulut pun kita tak boleh tutup. And tujuan aku kalau tak saya bawa solat ke ngaji ke, tujuan aku itu betul-betul aku post santai je. Macam aku cakap, aku punya VTT and initially sebelum aku training ni, aku buat macam kau tahu macam profile FB kan. Macam post biasa. Jadi aku nak tunjukkan orang kan. At the same time aku nak tunjuk orang walaupun aku gini, aku boleh belajar ngaji. Kenapa orang lain tak boleh? I want to inspire people. Betul. Aku agree lah benda ni. Orang punya assumption tu buruk. Macam dia ni ria nak tunjuk-tunjuk solat tak berani. Tapi dia ada niat dia. Itu antara dia dengan Allah. Allah tahulah kenapa dia bikin ni. Betul. Let's say dia punya pemikiran dia macam gini. Mungkin orang yang aku yang tak ada tattoo tak solat. Dia ada lain punya angle. Tapi apa dia cakap betul. Kita tak boleh tutup mulut orang apa. Nah waktu je beza dia sendiri yang tahu kan. Orang yang tengok tu orang macam alamak. Pasal ada pasal ada orang komen ini ibadah ni. Pasal aku ada post pasal ngaji apa kan. Dia cakap ni ibadah nak tunjuk-tunjuk orang ke untuk kerana Allah. Terus aku cakap aku komen. Aku suka kira aku suka balas pakai hukum akal. Kau berbual dengan aku tak pakai tak masuk akal, aku berbual kau pakai hukum akal. Terus aku cakap ini kan pasal ni benda aku dia punya cara approach je. Assalamualaikum pun tak ada. Important akhlak adab cara mesti ada. Betul lah kan. Dia cakap ini dia main terjun betul. Dia cakap ini kira ni post pasal ngaji ni semua kan. Nak tunjuk orang ke kerana Allah. Terus aku cakap waalaikumsalam kan. Aku cakap waalaikumsalam warahmatullahi kan. Kita bersangka baik berusaha kan. Whether aku nak tunjuk orang ke kerana Allah ke tak ada kena-kena kau. Okay. Kalau kau nak komen dia cakap aku tak adalah sebaik-baiknya kita ibadah tak mau tunjuk orang. Terus aku cakap lah simple. Kalau ni benda pasal ngaji ke pasal solat kan. Kalau kau tengok orang post pasal ni kalau boleh ni lah every semalam Jumaat tak orang mau rekod lah. Betul. Imam tengah rekod apa, live rekod apa, aku pergi komen lah satu-satu. Betul lah. Komen lah. Betul lah. Terus delete daripada komen. Faham lah. Kau ada zip lah kira. Terus zip lah. Bila kau cakap gitu, dia dah tak kena tau. Sebab apa? Dia nak tengok pasal kau tattoo pun untuk dia kau jahat. Kalau ustaz kan dia dah judge lah. Dia dah judge. Tapi bagus mak kau handle tu. Kita tarik balik tadi bila part besar Bobby nampak kau gaduh ke apa dekat live ke apa kan. Ni aku tanya besar aku pun pernah lah in that line lah gaduh kat TikTok apa dulu. Kau memang selalu gaduh. Ini rumrah kan. Tapi aku nak tanya kau like bila kau sekarang ni pasal sekarang kau new to this exposure kan. Bila kau gaduh dengan kat live ni semua seorang mata memandang. Mungkin kau punya niat tu kau tahu pasal kau cakap berani kerana benar. Betul. Tapi pasal sekarang kan bila kau bertekak dengan orang tu
orang lain mata memandang, lagi diorang cucuk, lagi diorang see as entertainment tau. Kau ada tak bila macam after kau dah, bila during kau tengah bertekak tu, kau dah rasa macam malu tak? Tak ada. Tak ada. To be honest, tak ada. Pasal apa? Aku nak malu apa? Okay, the thing is, siapa yang cakap bahan. Macam aku cakap, aku tak boleh tutup orang mulut. Kalau korang ingat bahan lah, aku tak jadi kudis untuk aku. Betul lah. Pasal aku tahu supporters aku siapa. Yang genuine punya supporters. Siapa? Okay, aku pun tak perlukan korang. That's why aku cakap, it's not about the quantity, it's about the quality. Keep our circle small. You show me your friend, I show you your future. Betul lah. David Goggin ni. Dalam genuine. Tadi genuine. Kira ni lah. Kira siapa-siapa yang betul-betul ikhlas lah. Kira faham. Kita dah siap berbual serius ya. Kita relax sikit. Kita relax chill lah. Santai lah. Sampai pami ke apa. Tapi relax lu. Sebelum tu engkau kira ada that look tau. Engkau sekali aku dah nampak kau acting sikit dekat some skit ke apa. Dekat Mamu punya video ke apa kan. Sekarang aku nak kau tu improv acting. Apa tu? Kau tahu tak? Improv acting kira apa? Okay, dia kira apa tak? Aku kasih kau satu senario, kau act. Boleh. Aku candi ni. Candi lah dia ni. Aku suka lah, bagus. Contoh dia gini tau. Okay, sekarang aku kasih sini. Aku director lah. Kira, okay, Mod. Sekarang ni, Pokbit, dia suruh hutang kau $8,000. Kau suruh call dia for the past 6 months, dia tak ada angkat call meh. Lepas tu kau bingit lah. Kau call tak dapat, pergi rumah dia tak ada kat rumah meh. Balik kau jalan dekat Clarke Quay lah. Okay. Contoh lah Clarke Quay kau nak pergi solat lah dekat bawah underground tu Kita nampak aku lah. Kali tu nampak dah. Aku tengah party lah. Kau tengah party. Okay, sekarang aku nak kau karakter Marip kau. Marip ni. Okay, kau kasih example. Aku kasih example lah. Kasih. Kau kasih dia. Musibat. Lu suruh hutang gua, lu tak nak bayar Okay, sekarang macam boleh bikin. Aku candi. Candi. Tapi nak kena. Boleh dengar aku. Dia selalu dengar aku. Okay, contoh ready Ready action Sabar. Ready. Rolling in 3, 2, 1. Kami bersama dengan teman-teman penaja Interior Times SG. Yes. Dengan tagline dia. Tagline apa tadi? Tagline dia ni? Tagline. Ada random Random Istana kamu kita bina. Dia kalau walk dia macam excited. Gitu. Kita bersama dengan teman-teman penaja sekali lagi di Product Talk yang kedua ni. Syam, ada cerita dorang nak ada? Cerita, dorang ada benda dorang nak share dengan korang. So tadi yang korang belum kenal dorang siapa, pergi tengok part 1 ni, ending tu. So sekarang ni dorang ada benda yang dorang nak share dengan korang, which aku rasa is very beneficial. So aku dengar-dengar ada event ni belum apa terus dia nak cucuk event tau, untuk korang turun tau. So can you explain to us apa ni event ni? Okay, so kita ada event 21st dengan 22nd of June next week. Okay, so ni event very important for you guys. Sebab yang last event kita organize, owner semua dapat lucky draw, sure win lucky draw lah kalau sign hari tu. And then vendor-vendor yang diorang dapat semua cheaper than outside, below market rate. Macam let's say that time aircon system 5 campur voucher, campur climate voucher. Okay. Diorang dapat about 40% off, 30% off about there. Wah, banyak tu. Aircon mahal. Kira korang akan berada di sana. Di mana lagi? Di Industrial Road. Industrial Road. Jadi audience kita boleh datang terus lah. Boleh. Nak kena RSVP dulu. RSVP. Okay. Macam mana diorang beli RSVP ni? Okay, nanti kita kasih link. Then nanti you guys just masuk. But put my name, put our name lah. Taufik, Zack, Andy atau Sufri. Okay. Then nanti kita will serve you guys lah. Right. Kita boleh taruh di copywriting je. Boleh Baik je, best. Okay, tapi aku nak tanya, apa beza event ni dengan pergi kat showroom biasa? Okay. Apa yang diorang boleh nampak? Visuals tu, diorang boleh tengok ni vinyl macam gini ke, flooring macam gini ke? Ada tak material-material macam gitu? Ada. Our vendor will be there. So our vendor ada diorang punya product showcase lah hari tu. So lepas sign, kita akan buka the floor to them lah. Diorang boleh jalan-jalan, tengok. Then anything diorang nak, diorang boleh just deposit and then just book the item lah. Okay. Then after that, bila diorang dah ready, diorang can deal with the vendor itself on that day. Too good to miss lah. 30-40% discount about there. The last one lah. The last one lah. Lain event, lain lain offer. This one not sure yet. Once I ada the confirmation, I can inform again. Wow, 30 to 40 last year was big, bro.
Besar gila tau. Last year kita buat yang last kali 2 months ago. 2 months ago. Wow. 2 months ago. Wow. 30-40%. Okay. So kalau kita nak tarik pendengar-pendengar untuk Terus turun, kita nak tarik terus. Aku nak tarik terus. Apa kriteria dia untuk dorang RSVP? Ke semua open to public ni? Ya. So RSVP, siapa yang nak buat renovation can just text us. Then nanti kita will advise more lah. After dia Okay. ni. Jadi diorang boleh WhatsApp lah. Orang ni 88920489. Korang WhatsApp terus, reservation under Taufik. Terus. Tapi aku nak tahu laki dia ada menang apa? Aku dengar menang Ferrari. Joran 1200. 1200? Joran 1200. Oi, bang. Ni lagi up. Lagi 1200 betul ke bang? Dia tanam tau. Dia tanam. Apa dia punya price? Maybe Z boleh ceritakan. Jadi bukan ni MK ni. Ni kan muka macam MK. Yang menarik perhatian aku, Dyson punya vacuum. Oh, dia yang V berapa ni? Mana aku tahu. Aku tak ada. V12. Okay. Lagi? Ada Smack punya barang, appliances. Oh, Smack SMEG. Yes, correct. Okay. Lagi? iPad kan? iPad ada. iPad ada. Ini aku dengar Sure Win Sure win. Kalau Sure sign win. sure win. Guarantee. Guarantee. Dan Kita tak ada grand price is the TV. Berapa inci? 75. 75 inch. TV. First price, grand price. Grand price. Grand draw. Oh, so kira kalau dorang RSVP, dorang sign dengan korang, RSVP datang sana mesti come home with something lah. Yes, correct. Confirm balik something. Masuk terus lah. Even paling kecil pun coffee maker. Okay lah, jadi lah. Jadi Jadi kalau lah. masuk tu keluar mesti ada bawa balik lah. Tangan tak kosong lah. Kalau joran nasib kau lah. Joran. Joran terus lah. Itu wildcard. Wildcard Baik juga saya. First time aku dengar. Guys, korang pergi guys. Pergi WhatsApp mereka. WhatsApp mereka RSVP terus. Masuk mesti ada barang bawa balik. Tapi kalau korang tak kisahlah kalau dorang nak beli ke, nak book ke tak. Betul. Kan asalkan dorang Betul. okay. Tapi kenapa sekarang? What would entice them to come now rather than later? Tak apa, next punya ada. Diorang mesti ada buat event lah. Ada tak event lagi ke? Diorang nak kena datang sekarang juga? Itu tak ada confirmation lah. So maybe this is the last for the year. We never know. Last for the year Correct. Last for the year. Then Ini baru Jun tau. Nanti mesti cakap alamak dorang ni temberang. Siapa last? Tunggu tak ada dek. Tak ada joran Tunggu tak ada joran. Pergilah message abang cek direct. Okay guys, yang tengah dengar, jangan lupa korang sign dengan dorang, korang RSVP. Ada link nanti kita punya editor akan letak kat bawah. Atau korang DM dorang directly. So before that, we have to say lah, this episode dibawakan khas oleh Interior Times SG, team renovation yang memang boleh percaya. Dengan lebih 15 tahun pengalaman, dorang memang solid, reliable dan tak ada hidden cost. Kalau kau nak buat rumah macam istana kan, istana macam-macam istana yang kau dah boleh buat, WhatsApp mereka sekarang di 88920489 dan korang boleh kod kartel untuk dapatkan hood and hob. Kau tahu hood and hob tu apa? Dia kira tempat kitchen korang kan, tempat masak tu kan. Atas tu aku punya hood and hob kira mahal sikit, Bromel lagi mahal. Dan juga korang dapat king size bed frame percuma. So pergi WhatsApp mereka. Dan apakah tagline dia? Istanamu kita bina. Nampak Wak Z juga boleh jalan. Guys, kita tengah buat kerja bodoh ni. Tapi sambil kita buat kerja bodoh, korang nampak tu button subscribe kat bawah, korang tekan. Lepas tu kita jumpa korang di part ke-3. Saya nasib tak ada orang pas, yang cukup orang tengok sekarang was the worst. Sekarang kita